Pembentang pertama, pembekalan pertama adalah Tuan Haji Awan Suib Abdul Wahab dari Brunei Darussalam sampai pada jam 3 pagi. Mempunyai banyak nama-nama panel, saya skip. Dan beliau ini adalah bekas atau birokrat penting dalam Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei. Sebenarnya beliau bersara pada 2024 sebagai pengarah DPP, tetapi nampaknya sumbangannya masih diperlukan. Beliau dilantik secara kontrak sebagai timbalan ketua pengarah dan kemudian menjadi pemangku pengarah. Mungkin ini kali pertama kot dalam sejarah Brunei, 2 kali menahkodai Dewan Bahasa dan Pustaka. Beliau juga adalah penerima anugerah sastrawan Masra dan pernah bertugas dalam panel C Right Award. Dan pada pagi ini saya persilakan beliau untuk membentangkan penguasian nilai dalam pengukuhan solidariti serantau. Dipersilakan. Untuk makalah pada pagi ini, makalah ini membincangkan tentang kepentingan dan pengusian nilai dalam usaha mengukuhkan solidariti serantau. Saya mengambil beri fokus kepada perspektif Brunei Darussalam sebagai sebuah negara yang beridentitikan Melayu Islam Beraja. Bagaimana Melayu Islam Beraja, satu konsep dalam falsafah yang dimakan Brunei, kita boleh jadikan sebagai satu tradisi serumpun Nusantara. Bagaimana Brunei, saya bukan untuk meletakkan Melayu Islam Beraja itu sebagai satu satu yang bersifat politik, tapi sebagai satu pahaman budaya di Brunei yang boleh kita terapkan insyaAllah dalam solidariti serantau. Mengapa solidariti serantau itu penting? Kita hidup dalam rantau yang berkongsi sejarah, akar budaya yang sama melalui bahasa Melayu, jaringan perdagangan yang lama, adat istiadat, dan serta nilai kekeluargaan yang menjadikan hubungan kita bukan sekadar hubungan negara berjiran. Kita berhubung keluarga serumpun, perpaduan. Kita berhubung perpaduan antara negara-negara kita di kawasan alam Melayu Nusantara ini, termasuk Thailand dan juga Filipina, sebagian Filipina. Dengan era global pada hari ini, kita berdepan dengan cabaran, tekanan, arus digital, budaya populer, geopolitik dan perubahan sosial. Justru solidariti serantau melalui bahasa dan budaya bukan lagi pilihan, tetapi keperluan. Bahasa dan budaya itu adalah satu keperluan, bukan pilihan untuk kita menyatukan masyarakat kita di kawasan Nusantara ini. Solidariti hanya dapat bina apabila kita berkongsi nilai yang sama. Jadi nanti saya akan menerangkan kenapa Melayu Islam Beraja itu nilainya sama dengan masyarakat di kawasan Nusantara ini. Apabila kita bicara tentang Brunei, identiti kebudayaan selalu dirujuk kepada falsafah Melayu Islam Beraja ataupun MIB. Untuk memahami bagaimana MIB boleh disepadukan dalam solidariti serantau, kita mesti melihatnya bukan sebagai satu sistem politik, tetapi sebagai kerangka nilai budaya. Next. Brunei teras Melayu Islam Beraja. Identiti Brunei, kebudayaan Brunei berakar daripada Melayu Islam Beraja, walaupun dasar kebangsaan berunsur sebenarnya sangat dekat dengan rantau Nusantara. Melayu itu apa? Bangsa Melayu, bahasa Melayu, negara Melayu. Sebagai akar budaya, bahasa dan warisan. Islam sebagai landasan nilai dan paduan etika. Kita bukan mengatakan dengan Islam, tapi ajaran nilai-nilai ada dalam Islam itu yang kita boleh jadikan sebagai satu perpaduan nilai perpaduan. Beraja sebagai simbol ketertiban, kesambungan sejarah dan kepimpinan berdasarkan hikmah. Bukan sistemnya politiknya, tapi nilai yang ada dalam nilai beraja itu yang boleh kita jadikan sebagai satu perpaduan masyarakat serumpun. Ketika kami membentuk kerangka nilai yang sedarah dengan banyak di negara-negara kita, maka nilai Brunei sebenarnya selaras dengan nilai serantau, boleh menjadi jambatan kepada persepahaman yang lebih kukuh.
Next. Nampak, Melayu sebagai titik temu rantau Nusantara. Asas pertama Melayu belajar ialah Melayu sebagai titik persilangan semula jadi antara Brunei dengan jiran-jirannya. Bahasa Melayu, adat Melayu, sistem kekeluargaan Melayu, kesantunan Melayu, sejarah kesultanan, dulu semua sama dikongsi di Malaysia, di Indonesia, Singapura, Thailand dan sebagian Filipina. Ini akan menjadikan Brunei sebagian daripada keluarga budaya besar di Nusantara. Maka unsur Melayu dalam Melayu Islam Beraja secara langsung meneguhkan hubungan serumpun, bukan membezakan Brunei dengan yang lain. Next. Islam sebagai sumber nilai bukan perbandingan sistem negara. Di sini sering wujud sebagai salah tanggapan. Brunei menjadikan Islam sebagai landasan identiti negara. Tetapi apabila dibicarakan di pentas rantau, kita membawa aspek perundangan, politik dan ideologi. Kita menampilkan Islam yang bersifat universal. Sifat ihsan, keadilan, amanah, tanggungjawab, hormat menghormati sama manusia, kesantunan, tutur dan sebagainya. Nilai yang baik, nilai yang milik Islam semata selari dan wujud dengan etika adat Melayu. Falsafah kemanusiaan, Pancasila Indonesia, nilai keharmonian masyarakat Majmuk Singapura, etika adat Melayu di Malaysia, dan budaya komuniti di Thailand dan juga Mindanao. Unsur Islam dalam Melayu Islam Beraja dipadankan pada setiap nilai, bukan pada sistem negara. Jadi sebabnya Melayu MIB itu tidak bertentangan dengan jiran serantau, bahkan memperkaya titik persamaan kemanusiaan antara kita. Next, Beraja, yes. Beraja dalam sistem politik Brunei, hikmah, kita melihat hikmah, bukan kita menekankan bahawa sistem beraja di Brunei itu baik, sistem politik di Malaysia dan negara lain tidak baik. Tapi kita menekankan bahawa nilai beraja itu melihat warisan kepemimpinan beraja itu. Sejarah Nusantara di negara-negara jiran dibentuk oleh tradisi kesultanan, walaupun negara jiran sekarang sudah beralih pada sistem republik, demokrasi moden, tapi warisan kesultanan tetap hidup. Kesatu adat istiadatnya, protokol kebudayaan, bahasa, kesenian dan kesastraan klasik, konsep maruah dan daulat budaya. Maka beraja di pentas rantau bermaksud kesinambungan sejarah, penghormatan kepada tradisi, kepemimpinan berhikmah dan nilai kemuliaan berbudaya. Semua negara serantau, walaupun pemerintahan berbeza-beza, berkongsi memori, cultural memories yang lahir daripada warisan kesultanan Nusantara. Apabila dibawa ke pentas serumpun, MIB bukanlah satu simbol perbezaan, tapi ialah lensa nilai Brunei yang boleh dipadankan secara harmoni kepada nilai serantau. Melayu menyatukan akar budi kita. Islam menyediakan nilai universal yang dikongsi seluruh dunia, seluruh rantau. Beraja mengingatkan kita pada warisan kepemimpinan budaya negara. Jadi identiti Brunei yang bukan berada di pinggir, tetapi berada sebaris dengan nilai serantau. Menyumbang bukan memisah, menghubung bukan menghalang. Terima kasih. Nilai serantau yang menghubungkan kita. Belum habis. Sekarang. Okey, tak apa. Habis masa kah? Masa dah habis kah? Kalau tak, saya escape terus ke kesimpulan. Okey. Tak apa, kita ringkaskan saja. Nanti nilai serantau yang menghubungkan kita. Apakah nilai yang bersama sebenarnya menghubungkan seluruh Nusantara, nilai kekeluargaan dan kesetikawanan. Next, nilai kekeluargaan dan komuniti yang amat kuat, yang sifat seperti saling membantu, menjaga jiran, menghormati, berkongsi rezeki dan menziarahi, mengeratkan silaturahim kita. Seterusnya menilai kesatuan dan keharmonian. Rumpun Melayu terkenal dengan kesantunan, sopan, tutur,
hati-hati berbicara, mengangkat kompleks terbuka, menghormati adat, peraturan dan sebagainya. Dan seterusnya nilai kemuliaan, keilmuan dan kebijaksanaan tradisional. Nilai-nilai ini ada pada naskah kita seperti syair, syair Melayu, hikayat, pantun, kitab dan sebagainya. Terusnya nilai gotong royong dan kerjasama. Gotong royong bukanlah kita masukkan kerja di kampung, tapi gotong royong itu kita mengangkat beban bersama. Kita berkongsi tanggung jawab. Kita tidak meninggalkan siapa pun di belakang. Kita berjalan bersama, jalan seiring. Menolong sebelum diminta, memilih keharmonian daripada individualisme. Dalam konteks serantau, nilai gotong royong menjadi asas kerjasama sastra, kerjasama pertukaran budaya, penerbitan bersama, festival seni, program dan kepengarangan serumpun. Jadi kesamaan inilah menjadikan kita bukan sekadar menjadi ajian geografi tetapi komuniti budaya. Nilai maruah dan harga diri dan budaya. Nilai ini perlu dihormati, perlu dipertahankan dan perlu diwariskan. Sebab bahasa Melayu, adat Melayu, seri-teri Melayu, batik dan sebagainya adalah penerus identiti bersama. Kita sebenarnya sudah lama berkongsi nilai hampir sama kekeluargaan, kesantunan, keilmuan, gotong royong dan maruah budaya. Nilai ini menjadi ikatan solidariti serantau, yaitu sistem politik berbeza, meskipun sistem politik berbeza, agama berbeza, pengalaman sejarah berbeza, yang sama ialah jiwa budaya kita. Untuk akhirnya, saya terus ke akhirlah saya. Cabaran dalam masa mengukuhkan solidariti kita, pengakisan identiti budaya akibat globalisasi. Ini cabaran-cabaran yang kita hadapi. Globalisasi budaya membawa masuk nilai-nilai gaya budaya antarabangsa yang boleh melemahkan penghargaan generasi muda terhadap budaya Melayu. Pengaruh media global, umpamanya bukan budaya hiburan global yang punya pengaruh besar, kata sebelia, memberikan kesan budaya terhadap budaya serantau dan sebagainya. Walaupun cabarannya juga membuka ruang unik untuk kita memperkukuh bahasa Melayu, bahasa serantau, mencipta ekosistem kandungan budaya Nusantara yang lebih kompetitif, membina institusi budaya serantau yang lebih tersusun, serta mempromosikan nilai Melayu Islam Beraja sebagai salah satu model budaya serantau yang stabil, beradab dan inklusif. Walaupun Melayu Islam Beraja sebagai identiti Brunei, nilai-nilai yang dibawanya adalah nilai Nusantara. Melayu ialah identiti serantau. Islam ialah nilai kemanusiaan sejagat. Beraja ialah warisan dan simbol kestabilan. Jika kita menajamkan nilai yang dikongsi ini, kita bukan saja mengukuhkan hubungan budaya, tapi memperkukuh masa depan ASEAN sebagai satu keluarga serumpun yang stabil, harmoni dan bermaruah. Saya rasa itu saja barangkali yang dapat saya kongsikan secara ringkas dalam masa yang terhad. Sekian wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.